Alamak, dia sudah merajuk lah. Okay guys, so hari ni kita dah beli bateri baru. Ni bateri yang lama ni baloi juga bateri ni. Kat partner dah pakai bateri original original motor, tak pernah tukar lagi. Ni kena masuk bateri baru. Kita tengah start tengok. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengajuk sudah lah. Okay, semua okey. Bateri 14. Oh, mileage 23,000 dah mileage. Motor ni. Motor aku LCV8 ni dah hampir 4 tahun dah. Kalau bulan 8 ni cukup 4 tahun. Yes. 450. Okay lah, bateri lama pun dah berjasa 3 tahun lebih lah baru nak rosak kan. So motor ni last yang aku naik masa bulan puasa. Lepas tu aku parking lah. Kita bagi dia hidup dulu, running bateri dulu. Kita running set. Bagi enjin jalan, bagi bateri tu charge balik. Sayang motor ni, simpan lama pun tak naik, rasa macam nak jual pun dah. Ada cadangan tak? Apa semua ada cadangan tak? Bagi geng, bagi cadangan ke aku? Aku nak jual ke, aku simpan ke? Jual beli motor lain ke? Upgrade sikit yang cc besar ke? Alhamdulillah. Ini guys, dah hidup dah balik. Apakah kita akan beraksi dengan LCV8 balik, ataupun kita nak jual beli yang lain? Tapi apa-apa pun LCV8 memang terbaik. Aku dah pakai 115, 116. 115 okey. Walaupun aku badan besar macam ni, aku selesa lagi. 116 aku rasa kaki macam sakit sikit. So untuk LCV8 alhamdulillah okey, tak ada masalah. Daripada standard spek 57 sampai ke 63 still tak ada problem. Alhamdulillah, semua okey lagi. Baru ni kita ada touch-up sikit kan. Ada barang-barang ni, apa, balancer di skru-skru semua kita tukar lagi dah. So tengok apa yang kita boleh buat dengan LCV8 ni. Okay guys, so kita nak ronda-ronda, kita nak running untuk LCV8 sebab dah lama tak jalan, hampir 2 bulan dah tak jalan. Hari ni kita nak ronda-ronda sikit. Oh, cantik kat atas tu. Kapal terbang elok kat atas. Okey, kita nak running LCV hari ni. Kita nak ronda pergi Pulau Town. Dah lama sangat dah tak naik. Rasa macam nak jual, tapi dalam hati ni masa berat pula nak jual. Sebab bila lama tak bawa, tiba-tiba hari ni kita bawa, sedap pula kan. So tak apalah, kita fikir-fikirkan kemudian adakah nak jual ke ataupun tak mau jual. So power still sedap dengan spek 63 ni. Exhaust daripada TR Racing, head block daripada Leo, lain-lain barang pun, atau body cam semua daripada Leo. Alhamdulillah. Ni tangan abawan kita sampailah daripada spek standard 57 sampai 63. Enjin bawah pun standard, masih elok dan segar.
Cuma aku rasa kelas split ni macam dia dah melerek sikit lah motor. Kelas split pun aku pakai super kelas daripada Tua Paki. Dah hampir 2 tahun dah aku tukar. Masa kelas split original LC ni dia tak tahan. Masa aku beli LC ni aku duk buat Foodpanda, so tak apa nak tahan. Kelas split pun dah hangit dah. Kita tukar super kelas daripada Tua Paki. So dah dari pasang tu sampai kelar, duk rasa baru nak jadi tak okey kot. Rasa macam motor ni duk ada melerek-melerek sikit kat atas. Tapi okey lah, dia punya ketahanan tu kita rasa okey. Sebab dah hampir 2 tahun dah pakai kelas split ni. Dyno, berapa kali dyno kan, tapi still okey. Okay guys, kita pun nak running dua motor. So tengok apa yang kita boleh buat nanti. Kita akan buat untuk LC ni. Kita nak touch-up lagi, ataupun nak naik dyno balik ke, nak modify sikit, nak tambah power, atau seterusnya. Tak pun, kalau ada orang yang berminat ke, dah merisi motor ni, kalau kena dengan harga, kita jalan. Kita cuba upgrade ke sisi yang lebih besar sikit lah, InsyaAllah. Okay, so kita jumpa di next video yang akan datang untuk jentera-jentera seterusnya. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.